Pernah tak anda rasa macam ni? Otak tu penuh dengan macam-macam idea, ligat berfikir. Tapi, bila nak mula buat satu benda, satu kerja pun rasa macam mustahil. Dan selalunya, kita terus cop diri sendiri pemalas. Tapi, macam mana kalau semua tu sebenarnya bukan salah anda? Jom kita kupas satu kondisi yang sangat sering disalahfaham ni melalui kisah Arif dari bab ke-11 buku Dr. Azrin. Doktor, saya rasa saya ni pemalas. Satu ayat yang nampak ringkas kan? Tapi sebenarnya, ayat ni sangat berat. Di sebalik kata-kata ni, ada rasa bersalah dan penderitaan yang dah lama sangat dipendam. Dan ayat inilah yang jadi titik permulaan untuk segalanya. Inilah dia, Arif. Umur 28 tahun, seorang pereka grafik freelance. Kalau tengok dari luar, Arif ni nampak macam orang yang berbakat, kreatif, sopan, pendek kata, semuanya okey. Tapi di sebalik semua tu, dia sebenarnya tengah pikul satu beban yang dia dah tanggung seumur hidup dia. Satu perasaan yang kuat yang mengatakan dia ni pemalas dan ada sesuatu yang tak kena dengan diri dia. Dan benda ni bukan baru jadi tau. Corak ni dah ada sejak dia sekolah lagi. Cikgu selalu cakap, Arif ni pandai tapi cuai. Selalu sangat lupa kerja sekolah, barang asyik hilang dan yang paling ketara, dia cuma boleh siapkan kerja bila dah betul-betul saat akhir. Dah masuk alam pekerjaan pun sama. Klien pula selalu mengadu sebab lambat balas mesej. Arif rasa tersepit. Otak dia tu penuh dengan idea-idea yang best tapi dia rasa macam lumpuh. Tak boleh nak mulakan. Bayangkanlah, bila hari-hari anda lalui benda yang sama, lama-kelamaan, anda akan mula percaya yang anda ni rosak. Ini bukan lagi pasal kurang keyakinan diri tau. Ini dah jadi satu beban emosi yang berat yang akhirnya membawa kepada kerisauan, kemurungan dan satu keyakinan yang mendalam bahawa diri anda ni pada asasnya adalah satu kegagalan. Dan kemudian, sampailah ke satu titik perubahan. Bila Arif tanya soalan ni, ADHD? Doktor, bukankah itu untuk budak-budak yang hiperaktif je? Soalan ni sebenarnya mewakili salah faham yang sangat-sangat umum dalam masyarakat kita. Dan jawapan kepada soalan inilah yang membuka satu pemahaman baru yang membebaskan Arif. Apa yang dia alami selama ini bukanlah satu kelemahan karakter. Okey, jadi jom kita fahamkan betul-betul apa yang Arif dan mungkin ramai lagi hadapi ni bukanlah kemalasan. Langsung bukan. Ia adalah satu kondisi perubatan yang puncanya datang daripada cara otak kita berfungsi secara biologi. ADHD atau nama penuhnya gangguan kurang tumpuan dan hyperaktif adalah satu gangguan dalam perkembangan otak. Ia memberi kesan kepada apa yang kita panggil fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ni kiranya macam CEO untuk otak kita lah. Dia yang bertanggungjawab untuk merancang, fokus, kawal impuls dan urus emosi. Dan yang paling penting untuk kita tahu, kondisi ni tak hilang macam tu je bila kita dah dewasa. Lagi satu ADHD ni bukan satu jenis je. Ada 3 jenis utama. Yang pertama, jenis kurang tumpuan atau inattentive. Yang ni macam kes Arif tadilah. Orang tu mungkin nampak macam selalu termenung, pelupa. Lepas tu ada jenis hyperactive impulsive. Yang ni lebih jelas nampak secara fizikal. Orangnya sentiasa gelisah. Dan yang ketiga, jenis gabungan. Iaitu campuran kedua-dua simptom tadi. Sebab itulah ramai orang dewasa dengan ADHD tak didiagnosis sebab simptom dia lain sikit. Contohnya time blindness, buta waktu. Susah sangat nak agak berapa lama 1 jam tu atau berapa lama lagi sebelum tarikh akhir. Ada juga hyperfocus. Bila dia buat benda yang dia minat, dia boleh fokus berjam-jam sampai lupa dunia. Dan yang paling kritikal, kesukaran untuk mula. Ini bukan sekadar procrastination biasa tau. Ia lebih kepada rasa lumpuh. Biasa ulang sekali lagi supaya kita semua betul-betul jelas. ADHD bukan isu moral. Ia bukan kelemahan karakter. Puncanya adalah kimia otak. Otak orang dengan ADHD ni memproses bahan kimia macam dopamin yang kawal motivasi dan rasa seronok dengan cara yang berbeza. Bila kita faham yang ini adalah isu biologi, bukan pilihan, ia boleh angkat satu beban rasa malu yang sangat besar. Nah, bila kita dah faham puncanya, barulah kita boleh cari jalan penyelesaian yang betul. Konsepnya mudah. Bagi otak yang sukar untuk cipta dan kekalkan struktur dari dalam, jawapannya adalah dengan membina sokongan dari luar. Ibaratnya macam, kalau tulang kita tak kuat, kita perlukan sokongan luaran kan? Konsep yang sama. Jadi, macam mana nak bina sokongan luaran ni? Berita baiknya, kita tak perlukan sistem yang canggih atau aplikasi yang mahal pun. Dr. Azrin cadangkan 3 alat yang sangat praktikal dan mudah. Pertama, pemasa. Kedua, visual. Dan ketiga, satu konsep yang sangat menarik yang dipanggil body double.
Okey, yang pertama pemasa atau timer. Kenapa ia berkesan? Sebab masa ni kan satu benda yang abstrak. Kita tak nampak dia. Pemasa ni menjadikan masa tu sesuatu yang kita boleh dengar dan nampak. Ia melawan time blindness. Cuba guna teknik Pomodoro, set timer 25 minit dan janji pada diri sendiri untuk fokus hanya dalam tempoh tu. Lepas tu, rehat 5 minit. Matlamatnya bukan untuk siapkan semua benda, tapi cuma untuk panaskan enjin dan mula. Strategi kedua, visual. Pernah dengar pepatah Inggeris, out of sight, out of mind? Bagi otak ADHD, ini bukan pepatah, ini realiti. Jadi guna nota lekat, guna papan putih, pastikan tugasan penting sentiasa ada depan mata. Tapi, ini kuncinya. Jangan senaraikan 10 benda. Hadkan kepada 3 tugasan paling penting untuk hari itu. Ini untuk elakkan rasa overwhelmed. Dan yang ketiga, yang ini memang satu life hack yang hebat, body double. Maksudnya, kita buat kerja dengan kehadiran orang lain, walaupun orang tu tak tolong kita pun. Pelik kan? Tapi kehadiran fizikal mereka tu dah cukup untuk wujudkan satu rasa accountability ringan yang bantu otak kita untuk fokus. Cubalah kerja dengan kawan di kafe, atau buat je panggilan video senyap dengan kawan. Tak payah pelakak pun tak apa. Kesannya boleh jadi luar biasa. Jadi, semua strategi dan ilmu ni sebenarnya bukan setakat nak jadi lebih produktif je. Matlamat yang lebih besar adalah untuk mengubah cara kita pandang diri sendiri. Ia adalah langkah pertama ke arah berbaik-baik dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau anda dengar semua ni dan rasa macam cerita aku je ni, ketahuilah yang anda tak keseorangan. Langsung tak. Dianggarkan lebih kurang 2.5% orang dewasa di seluruh dunia mengalami ADHD. Nampak macam angka yang kecil, tapi itu bermakna berjuta-juta orang. Ramai antara mereka hidup bertahun-tahun tanpa tahu puncanya dan hanya mampu menyalahkan diri sendiri. Jadi, soalan untuk kita sama-sama renungkan ialah, kalau kita dah tahu yang ini adalah cara otak kita beroperasi, ia bukan satu pilihan, bukan satu tabiat buruk. Jadi macam mana kita boleh mula gantikan kritikan dalaman tu dengan sedikit empati? Macam mana kita boleh berhenti menghukum diri sendiri untuk sesuatu yang di luar kawalan kita? Okey, sebelum kita akhiri, jom kita simpulkan 3 perkara yang paling penting. Pertama, ADHD bukan kemalasan. Ia adalah isu pengawalan kendiri yang berpunca dari otak. Kedua, individu dengan ADHD selalunya sangat kreatif dan bijak. Cara fikir mereka yang unik tu adalah satu kelebihan. Dan ketiga, pengurusan ADHD bukan hanya pasal ubat. Ia adalah gabungan, struktur, rutin dan sokongan. Kita tutup perkongsian kita dengan kata-kata yang penuh harapan dari Dr. Azren. Mempunyai ADHD tidak sesekali mengurangkan nilai anda sebagai seorang manusia. Ia cuma cara otak anda berfungsi dan setiap otak itu unik. Apabila kita mula faham keunikan ini, kita boleh mula bekerja dengan otak kita, bukannya sentiasa berperang melawannya.